Okey, hai. Hari ini kita sambung pecutan SPM tingkatan 5 tahun 2025, subjek matematik kertas 2 bahagian yang ke-7. Okey, kita sambung dengan bahagian C. Okey, kita tengok soalan 16. Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Jawab satu soalan. Ingat ya, bahagian C kamu pilih satu soalan sahaja. Jangan buat dua-dua soalan. Pilih satu soalan sahaja. Okey. 16A ini, okey, kita baca. Zikri adalah seorang guru di SMK Impian. Pada hari Minggu yang lepas, dia ke pejabat pos untuk menghantar dokumen penting. Selepas itu, dia singgah ke kedai alat tulis untuk membeli keperluan kelab dan persatuan. Okey, kemudian dia pergi ke pusat komuniti untuk mengikuti program Cakna Minda Matematik. Sambung soalan 16A1, Raja 11 menunjukkan graf terarah dari rumah Zikri di titik P. Ingat, rumah Zikri di titik P dan perlu ke pejabat pos. Pejabat pos kita adalah titik. Pejabat pos adalah titik T. Maknanya ini adalah pejabat pos. Untuk menghantar dokumen, diberi tepi QT ialah jalan besar dan tepi PQ, PR, RS dan ST ialah jalan dalam kawasan perumahan. Okey, apa soalan minta? Soalan minta berikan pengiraan laluan terpendek dalam kilometer yang boleh dipilih oleh Zikri untuk ke pejabat pos dengan berjalan kaki. Okey, kalau kita tengok perjalanan si Zikri, mari tengok sama-sama. Ada 2 jalan saja dia boleh lalui kan? Daripada sama ada PQ, QT, ataupun jalan kedua dia adalah PR, RS, ST. Kamu tengok anak panah. Tengok anak panah. Maknanya kalau kita kira dia mau laluan terpendek, bila kita kira, okey, laluan yang pertama kita ada, kalau kita contengkan, kita ada yang pertama P pergi Q pergi T. Ini laluan yang pertama. Laluan yang kedua kita ada daripada P pergi R pergi S pergi T. Bila kita kira, kena kira kalau dia mau laluan terpendek, kena kira pemberat yang paling pendek. Okey, kita ada 400 meter. Lepas tu Q pergi T kita ada 900 meter. Jadi di sini jumlah jarak dia adalah 1300 meter. Manakala untuk jalan yang kedua, P pergi R adalah 300. Lepas tu R pergi S 1.2 km bersamaan dengan 1200. S pergi T kita ada 550 meter. Jadi kalau kita tambah ni berapa ni? 15205 2050 meter. Okey, jadi antara dua ni laluan mana yang paling pendek? Kita boleh nampak laluan yang paling pendek adalah mana satu? Kita nampak yang pertama lah kan. Jadi untuk laluan terpendek kita pun tulislah di sini. Ni kita boleh tulis laluan dia adalah P pergi Q pergi T. Berapa jarak dia? Kita ada 400 tambah 900. Jarak dia adalah 1300 meter. Tapi ingat dalam soalan tadi dia minta dalam kilometer. Jadi ubah daripada meter pergi kilometer, iaitu kita dapat 1.3 kilometer. Selesai untuk soalan A1. Untuk soalan A2, kalau kita tengok, okey, sama-sama kita tengok soalan dia. Okey, kalau kita tengok soalan dia, Zikri perlu mengambil dokumen di rumah rakannya dahulu, di S. Maknanya dia kena limpas di S dulu, baru dia boleh pergi pejabat pos. Lepas tu dia suruh hitung jarak perjalanan Zikri. Okey, kita ada 2 jalan kan? Jalan pertama kita tidak limpas tengok, tidak limpas S pun. Maknanya kita boleh automatik ambil jalan yang kedua. Ambillah jalan kedua, iaitu jalan P pergi R pergi S pergi T. Jumlah jarak dia berapa? Okey, 300 tambah 1200 tambah 5500. Kita pun dapat 2050. Selesai untuk soalan 16. Mudah saja kan, kita kena tengok dan pastikan tahu soalan minta apa. Okey, ni tengok saja. Kita pindah kepada soalan B, 16B. Okey, soalan 16B. Okey, selepas urusan di pejabat pos,
Zikri singgah di beberapa lokasi berdekatan untuk beli makanan dan alat tulis. Lokasi ini ditunjukkan dalam Sata Kertas, dalam Raja 12. Inilah, semua inilah. Jadi ditanya sini, tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah dengan restoran. Benda pertama kita tengok dulu. Sekolah kita di mana? Okey, hubung kaitkan sekolah. Okey, sekolah kita di mana? Ini sekolah kita. Ini sekolah kita. Hubung kait daripada ni. Lepas tu kita punya restoran di mana? Restoran kita mana satu? Ini restoran kita. Dia mau hubung kait antara inilah. Jadi macam mana mau hubung kait? Kena ingat dalam persamaan garis lurus kita kena cari, ini adalah formula dia, Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini formula dia yang kena cari. Lepas tu kita tahu yang M ini adalah kecerunan. Macam mana mau cari kecerunan? Formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, jadi di sini kita kena kenal pasti dulu. Mana satu kamu mau jadikan X1, mana satu kamu mau jadikan X2. Boleh pilih mana-mana. Contoh. Kalau contoh, ini, ini koordinat dia berapa nih? Kita tahu X dia bergerak. Kamu tengok. X dia bergerak 5, Y dia tidak pergerakan atas bawah kan? Jadi koordinat dia adalah 5, 0. Lepas tu kita tentukan mana satu kita mau jadikan X1, mana satu mau jadikan X2. Kalau di sini ini adalah X2. Kalau ini kamu ambil X1, ini kamu ambil Y1. Kena sama-sama. Kalau kamu ambil ini 1, ini pun kena jadi 1. Fahamkah? Lepas tu kalau ini otomatik akan jadi X2, 6 ni jadi Y2. Masuk dalam formula kecerunan. Kita masukkan, kita cari dulu kecerunan. Apa kecerunan kita? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Y2 kita sekarang adalah 6. Y1 kita 0. Lepas tu X2 kita 3, X1 kita 5. Selesaikan. 6 tolak 0, 6. 3 tolak 5, negatif 2. Kecilkan, permudahkan. Dapat terus negatif 3. 3, 1. Kita permudahkan. Selesai. Sudah selesai, baru kita cari persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Tugas kita sekarang, kita kena cari pintasan Y. C dia berapa? Jadi, untuk cari C berapa, pilih mana-mana pusat, pilih mana-mana koordinat ni lah. Kalau kita gunakan titik daripada sekolah, masukkan Y kita 0. Sama saja, kamu ambil daripada sekolah pun sama, kamu ambil di restoran pun sama. Jadi kita masukkan Y kita 0, M kita negatif 3. Kita punya X adalah berapa X kita? 5 kan? Lepas tu tambah C. C kita yang kita mau cari. Selesaikan, negatif 3 darab 5, kita dapat negatif 15. Tambah C. Kita mau C single, pindahkan lah 15 kita ni. Negatif 15 kita pindahkan. Ni negatif, pindah pergi sebelah jadi positif. Jadi akhir sekali jawapan kita C adalah 15. Sudah dapat, jangan biarkan soalan gantung macam ni. Pastikan tulis dalam bentuk persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu apa mau buat? Y sama X salin balik. Data M dengan C yang kita kasih masuk. Maksudnya sini akan jadi Y sama dengan M kita negatif 3. X salin balik C kita 15. Tambah 15. Maknanya ini adalah persamaan garis lurus kita lah. Begitu sahaja. Kena kenal pasti, tahu formula mau guna mana satu. Next. Kita sambung pula dengan soalan nombor 16C. Soalan 16C. Baca soalan bagus-bagus. Semua benda mudah saja ni. Pelan-pelan kita baca. Soalan 16C, kaedah metrik tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Kalau kaedah metrik tidak dibenarkan, maknanya ada dua kaedah saja kita boleh guna. Yang pertama, kita boleh guna penggantian. Yang kedua, kita boleh guna penghapusan. Boleh pilih mana-mana. Yang penting tidak gunakan metrik.
Okey, kita baca dulu benda pertama. Selepas ke restoran, Zikri singgah ke kedai buku berdekatan untuk membeli fail dan buku nota. Okey, fail dan dia beli. Tengok kita buat. Dia beli fail. Lepas tu dia pun beli buku nota untuk kegunaan persatuan sekolah. Lepas tu dia beli fail dan buku nota tu jumlah dia berapa? Jumlah dia adalah sebanyak 84 barang. Okey, dia beli 84, dia beli mana ini? Dia beli kamu fail. Ya Allah. Dia beli kamu fail dan dia beli lagi buku nota. Maknanya kita boleh tahu, kita masukkan pemboleh ubah. Fail kita jadi X, buku nota kita jadi Y. Untuk ayat ini kita sudah boleh buat satu persamaan linear. Okey, persamaan ini dia adalah X fail tambah buku nota dia beli sebanyak 84. Selesai. Lepas tu yang kedua dia bagi tahu lagi. Tengok sini, dia bagi tahu lagi. Okey. Zikri, okey, harga sebuah fail ialah RM3. Harga fail RM3, manakala harga buku nota ialah RM5. Kita tahu X kita RM3, Y kita RM5. Maknanya kita tahu 3X tambah 5Y. Lepas tu dia bagi tahu di sini. Apa dia bagi tahu? Dia ceritakan Zikri mendapat pulangan wang tunai sebanyak 80 setelah dia bayar guna duit 400. Maknanya kita bayar 400. Ada di tangan kembali 80. Macam mana mau cari berapa dia gunakan? Senang sajalah. 400 tolak 80. Jadi kita pun ada duit yang dia bayar adalah 320. Masukkan di sini 320 harga. Okey, jadi selesai. Ini adalah persamaan linear. Dapat satu markah di sini. Okey, lepas tu dia punya soalan, berapakah bilangan fail dan buku nota yang dibeli oleh Zikri? Okey, benda pertama kita buat mau guna apa dulu? Penggantian ke penghapusan? Okey, kalau kita mau guna penggantian, contoh kita mau guna kita guna penghapusan lah dulu, bang. Penghapusan. Okey, kita guna kaedah pertama iaitu penghapusan. Macam mana mau buat kaedah penghapusan? Benda pertama kita kasih sama salah satu pemboleh ubah. Okey, kalau kita mau kasih sama salah satu pemboleh ubah, ini 3X, ini X. Maknanya semua di satu ni kita kena darab dengan 3. Jadi kita pun dapat di sini 3 darab X, 3X, 3 darab Y, 3Y, 84 darab 3, 84 darab 3, sesan seepak sana sesel 252. Okay, jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Settle. Macam mana membuat penghapusan? Kita tengoklah yang sama apa kita boleh guna. Tengok 3X, 3X. Macam mana kita menghapuskan 3X ni? Kita guna operasi. Kita guna operasi apa? Kita guna operasi tolak. Jadi 3X tolak 3X kosong. 5Y tolak 3Y kita dapat 2Y. Lepas tu 320 kita tolak dengan 252. 320 tolak 252. Okey, dapat berapa ni? Dapat 68. Okey, tapi kita mau Y. Kita tidak mau 2Y. Jadi kita akan pindahkan 2. Dia akan jadi bahagi. Kita pun dapat di sini Y sama dengan 68 bahagi 2. Kita dapat berapa ni? Okey, 2. Kita dapat 34. Maknanya dia beli buku nota sebanyak 34. Selesai di situ, kita cari pula berapa file dia beli. Okey, kita masukkanlah, kita guna mana satu. Kalau kamu mau guna daripada satu, kita masukkan X tambah Y sama dengan 84. Y kita sekarang 34. Kasih masuk tambah 34 dengan 84. X kita sama dengan 84 tolak 34. Kita dapat berapa ni? Okey, kita dapat X sama dengan 50. Selesai. Jadi sini kita boleh nyatakan X sama dengan 50. Y sama dengan 34. Selesai untuk kaedah yang pertama. Okey. Untuk kaedah yang kedua.
Okey, kita guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kaedah kedua kita guna penggantian. Penggantian. Okey, macam mana mau guna penggantian? Kasih jadi satu pun boleh, ubah saja dulu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kasih kumpul satu saja. Contoh sekarang. Yang pertama masih sama. Kita ada X tambah Y sama dengan 84. Kita ada sini 3X tambah 5Y sama dengan 320. Sama saja. Maknanya di sini, ini yang pertama, ini yang kedua. Kasih single dulu tu X yang di pertama. Maknanya kita akan dapat X sama dengan 84 tolak Y. Ni yang ketiga. Kita masukkan ketiga dalam kedua. Okey? Jadi yang kita punya kedua, 3X tambah 5Y sama dengan 320. Masukkan X kita jadi 84 tolak Y. 3 dalam kurungan 84 tolak Y tambah 5Y sama dengan 320. Okey, lepas tu darab masuklah. 84 darab 3 tadi kita dapat 252 tolak 3Y tambah 5Y sama dengan 320. Selesaikan. Ini kita akan dapat 2Y sama dengan 320 tolak 252. 2Y kita dapat di sini berapa nih? Kita dapat 68. Pindahkan sebelah masih akan dapat 34. Y 34. Jadi kita masukkan lagi. Y sama dengan 34. Masukkan ke dalam 1. Kita akan dapat X tambah Y sama dengan 84. So, X tambah 34 sama dengan 84. Pindah sebelah, akhirnya X dapat 50. Kan jawapan dia sama saja. Tidak berubah pun mana-mana kamu guna. Yang penting kamu tahu macam mana cara pengiraan dia. Buat pelan-pelan, baca bagus-bagus. Paling penting persamaan kena tepat. Gitu. Okey? Okey, seterusnya kita sambung dengan soalan 16D. Okey, soalan 16D. Selepas membeli fail dan buku nota, Zikri terus ke pusat komuniti untuk menghadiri program Cakna Matematik. Dalam program itu, pelajar perlu membuat cabutan daripada kotak M dengan kotak N untuk menentukan aktiviti kumpulan. Arahan kotak M dan kotak N adalah ditujukan seperti Rajah 13. Okey, dalam kotak M, kita ada mengandungi dua kepingkat bernombor 77 dan 81, mewakili bilik aktiviti yang ditetapkan. Manakala kotak N pula mengandungi 3 kepingkat berhuruf R, I, E, mewakili jenis aktiviti R untuk rangkaian, P untuk inequality dan E untuk algebra. Okey, setiap pelajar perlu mencabut satu kad daripada setiap kotak. Maknanya dua-dua kotak ni dong kena ambil satu kad lah untuk menentukan lokasi dan aktiviti mereka. Berdasarkan kesudahan yang mungkin, cari keberangkalian soalan satu roman. Kad nombor yang mempunyai hasil tambah 2 digit melebihi 10. Hasil tambah 2 digit melebihi 10. Dan aktiviti kumpulan yang dipilih ialah aktiviti yang dilabelkan dengan huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Adalah huruf selain daripada A, E, I, O, U. Selain huruf vokal. Okey. Jadi kalau kita tengok, apa kita punya sampel yang ada? Benda pertama kita label dulu apa yang ada dalam tu. Sepatutnya kita akan ada, kalau kita conteng dulu, kita akan ada apa dulu? Okey. Kotak M 77 yang mungkin, lepas tu kotak N mungkin dia akan dapat R. Kita cari kemungkinan dulu Lepas tu mungkin juga dia dapat 77 dengan I. Mungkin juga budak-budak tu dapat 77 dengan E. Lepas tu ada nombor lagi kan, 2 nombor, maknanya 81 lagi. 81 dengan R. 81 dengan I. 81 dengan E. Ada lagi kah yang mungkin? Tiada sudah. Maknanya kita tahu ruang sampel kita ada berapa nih? Ada 6. Betul? Lepas tu dia bilang beritahu dia guna dan. Tengok ni dan. Kalau guna dan kena dua-dua tu benar tu baru kita boleh ambil.
Jadi kalau kita tengok, mari tengok. Alright, kita akan tengok ni. Kad nombor mempunyai hasil tambah 2 digit melebihi 10. Maknanya 22 ditambah dapat 10. Betul kan ni? 7 tambah 7, 14. Maknanya 77 ini melebihi 10. Manakala 8 tambah 1 adalah 9. Jadi, tidak. Lepas tu kita tengok dia mau huruf konsonan. R-I-A. Huruf konsonan hanya R saja. I dan E adalah huruf vokal. Lepas tu dia guna dan kan. Bila dan kita hanya kena dua-dua right baru kita boleh ambil. Jadi sekarang ni kita tahu kita punya kesudahan yang mungkin, kita punya kebarangkalian untuk soalan 16D1 hanya satu saja, iaitu 77 dengan R. Okey. Jadi dia punya kebarangkalian adalah 1 daripada kesudahan semua adalah 6. Selesai, itu sahaja. Boleh, jadi untuk soalan 2 Roman, baca pula lagi. Dia mau apa? Okey, dia mau kad nombor yang mempunyai hasil tambah 2 digit kurang daripada 10. Terbalik dengan soalan yang di atas lah. Dan aktiviti di label huruf vokal. Oh, dia guna atau. Nampak ni, dia guna atau. Kalau atau, salah satu benar pun kita akan ambil. Itu beza dia. Okey, jadi kalau kita tengok, apa mana satu yang kita ambil? Benda pertama, 2 digit kurang daripada 10. Maknanya, ini kita tidak akan ambil. 77 tidak ambil, tidak ambil, tidak ambil. Kita hanya ambil 81, 81, 81. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Dia bilang di sini, aktiviti di label huruf vokal. Jadi untuk huruf vokal, R bukan huruf vokal. Cancel. Lepas tu I huruf vokal. I huruf vokal. E huruf vokal. E huruf vokal. Kalau dia guna atau, salah satu benar pun kita akan ambil. Okey, jadi untuk soalan 2 Roman, yang pertama kita ada kecuali 77 dengan R. Okey, kita akan ambil 77 I. Kita akan ambil 77 E. Salah satu benar pun kita akan ambil. Lepas tu kita ada 81 R. Kita ada 81 I. Lepas tu kita akan ada 81 E. Jadi kebarangkalian yang ada adalah 5/6. Selesai. Begitu saja mau cari kebarangkalian. Kena pandai bezakanlah, cari data dia macam mana. Okey, itu saja untuk bahagian 7. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.